Beliau bukan pekerja ofis, beliau juga tidak mempunyai gaji tetap. Suami isteri ini hanya peniaga tepi jalan tuan-puan. Setiap hari mereka buka gerai, panaskan kuali, jual rezeki halal. Tapi yang luar biasanya, mereka menabung emas setiap hari tanpa gagal. Hasil jualan walaupun kecil, mereka tak tunggu hujung bulan, tak tunggu harga emas cantik, mereka terus simpan dalam bentuk emas. Disiplin itulah yang buatkan mereka sekarang dah hampir capai 100 gram emas dalam hanya masa 3 tahun sahaja. Ramai peniaga rajin cari rezeki, tapi ramai juga bocor di tengah jalan. Kerja bertahun tapi simpanan kosong. Hasil titik peluh habis pada belanja kecil yang tak nampak. Bezanya, orang yang berjaya mereka simpan dahulu sebelum berbelanja. Kalau hari ini tuan-puan ada hasil berniaga, tambah sikit-sikit ke akaun emas Gap. Tak banyak pun tak apa, RM100 pun boleh. Yang penting, setiap hari tanpa gagal. Dalam 2 ke 3 tahun lagi, kita boleh bina simpanan besar. Malah, mungkin kita boleh bina rumah tanpa hutang. Mulai hari ini, simpan hasil bisnes dalam bentuk emas. Sikit pun tak apa, yang penting konsisten. Ingat tuan-puan, jangan sia-siakan peluh yang mengalir setiap hari kepada perbelanjaan yang tidak perlu.